PLAS merupakan pengendali lebuh raya terbesar di Malaysia yang bertekad untuk terus berkhidmat dengan cemerlang. PLAS kini berhasrat untuk menjadi highway of the future. Salah satu usaha kami untuk mencapai matlamat ini adalah dengan berangka polisi Anti-Bribery and Corruption ataupun dikenali sebagai ABAC. Polisi ABAC kami perlu dipatuhi oleh semua warga PLAS, termasuk rakan niaga dan semua pihak yang berurusan dengan PLAS. Warga PLAS termasuk lembaga pengarah PMB, eksekutif dan bukan eksekutif, dan kaki tangannya tetap dan kontrak kaki tangan tanpa mengira kedudukan atau peranan mereka. Rakan niaga PLAS merupakan vendor, kontraktor, subkontraktor, perunding, ejen, wakil, penyewa dan perantara lain yang menjalankan kerja atau perkhidmatan untuk dan bagi pihak PLAS. Mari kita lihat 10 prinsip ABAC. Anda diperlukan baca, fahami dan patuhi panduan ABAC ini, menyampaikan pendirian PLAS dengan semua ahli pasukan, rakan niaga dan semua pihak yang anda berurusan. Fahami akibat ketidakpatuhan kepada polisi ini yang termasuk penggantungan tugas, dikenakan saman dan kemungkinan dipenjarakan. Malaysia mempunyai undang-undang ketat yang dirangka untuk memerangi gejala rasuah dan korupsi yang terdapat di dalam Malaysia Anti-Corruption Commission Act 2019. Akta ini membolehkan individu serta organisasi disabitkan dengan hukuman jenayah bagi aktiviti berkaitan rasuah dan korupsi. Hukuman kepada persalah rasuah dan korupsi bukan hanya dijatuhkan kepada pelakunya sahaja, tetapi juga kepada pegawai atasannya, ketua jabatan, pengurusan kanan sehingga ke ahli lembaga pengarah. Di PLAS, kami komited untuk menjalankan urusan dengan rakan niaga dan pihak kerajaan dengan cara yang adil, telus dan beretika. Oleh itu, kami memerlukan juga pihak anda untuk menandatangani komitmen untuk berurusan dengan integriti dan bebas rasuah. Di PLAS, kami tidak menerima dan memberi sebarang pembayaran kemudahan untuk mempercepatkan proses atau memberi keistimewaan kepada mana-mana pihak. Pembayaran kemudahan ialah pembayaran kepada pembuat keputusan untuk mempercepatkan proses atau mendapatkan lesen atau permit. Warga PLAS patut berwaspada terhadap mana-mana permintaan apabila ada pihak yang membuat atau menawarkan bayaran kemudahan. Apabila berhadapan dengan permintaan atau tawaran pembayaran kemudahan dari warga PLAS, anda perlu menolak dan terus melaporkannya di PLAS. Tidak akan melayan dan memberi sebarang surat sokongan atau permintaan untuk keistimewaan. Surat sokongan ialah permintaan yang dikeluarkan oleh individu yang berpengaruh untuk meminta keistimewaan tertentu kepada individu atau organisasi yang berkenaan. Ianya mungkin di dalam bentuk surat ataupun boleh juga dalam bentuk panggilan. Jikalau anda mendapat permintaan melalui surat sokongan dari mana-mana pihak, anda patut beritahu pendirian bahawa PLAS tidak melayan sebarang surat sokongan. Laporkan segera penerimaannya kepada unit integriti untuk tindakan lanjut. PLAS perlu menjalankan usaha wajar due diligence ke atas kaki tangan PLAS, rakan niaga, projek dan aktiviti perniagaan utama. PLAS melakukan due diligence ke atas kaki tangan PLAS dalam situasi sebelum merekrut pekerja, kenaikan pangkat, pemindahan dan kejadian salah laku. Due diligence juga dilakukan ke atas rakan niaga kami ketika penglibatan kali pertama, pembaharuan kontrak, penilaian prestasi, kejadian salah laku, perubahan dalam pelbagai keadaan. Kami harap anda dapat bekerjasama dan memberi maklumat yang tepat dan mencukupi seperti maklumat penyata kewangan, kes-kes litigasi dan maklumat pendaftaran syarikat. Kami akan mengisytiharkan konflik kepentingan atas dasar yang dijadualkan dan di mana konflik sebenar berpotensi atau dirasakan timbul. Konflik kepentingan boleh terjadi apabila anda berada dalam situasi yang memanfaatkan anda atau orang yang berkait rapat dengan anda seperti suami isteri, adik-beradik dan saudara mara. Konflik kepentingan juga mungkin timbul apabila ada potensi ianya mungkin berlaku di masa hadapan. Ia juga mungkin berlaku secara persepsi di mana anda berada dalam keadaan yang kelihatan seperti konflik walaupun ia tidak berlaku. Jika anda berhadapan dengan sebarang konflik kepentingan, anda harus mengisytiharkannya
melalui portal intranet yang disediakan oleh unit integriti bagi melindungi diri anda daripada konflik tersebut. Jikalau anda tidak pasti akan adanya konflik kepentingan dalam situasi anda dinasihatkan untuk mengisytiharkannya sahaja bagi melindungi diri daripada konflik. Kami berpegang pada polisi tiada hadiah atau no gift tertakluk kepada pengecualian had tertentu. Ini bermakna Kaki Tangan Plus tidak boleh memberi dan menerima hadiah yang boleh mempengaruhi pertimbangan yang baik dalam membuat keputusan. Hadiah tunai atau kesetaraan tunai tidak boleh diterima sama sekali. Apabila anda diberi hadiah, anda perlu menolaknya dengan sopan. Secara umumnya, warga Plus tidak dibenarkan memberi hadiah kepada mana-mana rakan niaga atau mana-mana pihak yang berurusan dengan Plus. Jikalau perlu, hadiah hanya boleh diberi oleh pengurusan atasan selepas mendapatkan pertimbangan unit integriti. Di Plus, penerimaan hadiah tertakluk kepada pengecualian tertentu, iaitu hadiah itu ditukar sesama syarikat, memaparkan logo atau jenama syarikat dan bernilai kurang daripada RM200. Hadiah itu ialah tanda perhargaan pada majlis rasmi atau acara awam. Hadiah itu diberi dari rakan sekerja, rakan dan keluarga. Hadiah yang diterima mesti dilaporkan kepada ketua fungsi anda dan diisytiharkan secepat mungkin melalui portal intranet yang disediakan oleh integriti bagi melindungi diri daripada kesulitan pada masa hadapan. Kami sama sekali tidak menerima dan menawarkan hospitality dalam bentuk penginapan, perjalanan dan pengangkutan. Segala penawaran ataupun penerimaan hiburan dan rekreasi perlu mendapat kelulusan daripada pengurusan atasan terlebih dahulu. Bagi makanan pula, sebarang penerimaan dan pemberian dengan rakan niaga atau mana-mana pihak, kita harus mengikuti panduan airbag dan syarat-syarat yang ditetapkan. Kesemua hospitality yang ditawarkan ataupun diterima oleh warga Plus perlu diisytiharkan kepada unit integriti melalui portal intranet yang disediakan. Plus hanya membenarkan sumbangan amal dan tajaan untuk sebab-sebab yang sah dan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang sedia ada. Kami tidak membuat sumbangan politik atau membenarkan sumber Plus digunakan untuk tujuan ini. Apabila membuat sumbangan amal, kami pastikan sumbangan hanya dibuat kepada organisasi yang sah dan selaras dengan program CSR Plus yang telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah Plus. Kami memastikan semua permintaan untuk sumbangan amal dan tajaan telah melalui usaha wajar, due diligence dan dibuat melalui perhubungan korporat, komuniti dan awam Plus. Kami di Plus mengamalkan budaya yang terbuka dan berintegriti. Selaras dengan itu, kami menggalakkan laporan whistleblowing tentang kes-kes sogokan atau rasuah yang benar atau disyaki tanpa rasa takut akan tindakan balas. Anda boleh melaporkan di sebagai pihak yang membuat laporan. Anda digalakkan menyediakan maklumat terperinci untuk membantu siasatan, iaitu siapa, di mana, apa, bila, bagaimana. Anda sebagai pihak yang membuat laporan akan dilindungi daripada tindakan balas dengan syarat ia dilakukan dengan tulus ikhlas. Portal ini sulit dan rahsia dan hanya boleh diakses oleh individu berjawatan tinggi yang di luar pihak pengurusan Plus. Maklumat dan profil pihak pelapor adalah rahsia. Anda boleh bertanya dan berbincang tentang panduan airbag ini dengan pengurus anda, ketua fungsi anda atau unit integriti. Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut tentang panduan atau manual airbag, sila hubungi unit integriti di talian perhubungan di bawah. Plus bertekad dalam usaha memerangi rasuah dan korupsi. Kami berharap anda semua dapat sertai kami dalam usaha ini supaya bersama-sama memastikan hubungan kita bebas daripada rasuah dan korupsi. Kami memilih integriti, kami tiada toleransi.